Pada tahun 1861, sebuah perang saudara telah memecah belahkan negara ini. Verena Davis mendapati dirinya secara tidak dijangka terpaksa memikul peranan sebagai wanita pertama konfederasi apabila suaminya, Jefferson, kini menjadi presiden negara baharu yang memisahkan diri itu. Namun di sebalik kedudukannya, tersembunyi kecurigaan dan tekanan. Kabar angin tentang keturunannya semakin tersebar. Pengkritik mempersoalkan kesetiaannya dan peperangan itu membawa kehilangan pribadi yang amat dahsyat. Jadi, apa yang akan terjadi kepada dirinya? Sertai saya untuk mengetahuinya. Verena Davis dilahirkan dan dibaptiskan sebagai Verena Howell pada 7 Mei 1826. Ibu bapaknya, William dan Margaret, tinggal di Natchez di negeri Mississippi. Tetapi beliau nampaknya dilahirkan di kawasan luar bandar Louisiana ketika ibu bapaknya sedang melawat beberapa saudara mara di negeri itu. Namun, beberapa sumber mendakwa beliau dilahirkan di Mississippi. Verena dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mewakili golongan elit awal Amerika. Di sebelah bapanya, cita-cita dan semangat khidmat awam sangat berakar, di mana datuk sebelah bapanya pernah menjadi Governor New Jersey pada tahun 1790-an. Dan bapanya sendiri mengangkat senjata menentang British semasa Perang tahun 1812. Ibunya, Margaret Louisa Kemp, adalah anak kepada seorang peladang dan pemilik hamba yang kaya di Mississippi. Seorang imigran Scots-Irish yang telah membina status dan kekayaan di selatan jauh Amerika Syarikat. Verena sendiri adalah anak kedua daripada 11 orang adik-beradik. Walaupun dalam realiti keras abad ke-19, hanya 7 yang akan hidup hingga dewasa. Walaupun salah silah keluarganya berasal dari nenek moyang Eropah dari Kepulauan British, termasuk akar Welsh dan Scots-Irish, sejak kelahirannya ada yang berbisik bahawa Verena tidak kelihatan seperti yang dijangka. Dia mempunyai kulit sawo matang, mata gelap, rambut gelap, dan hidung yang lebar. Ciri-ciri yang kemudiannya dikaitkan dengan keturunan Welsh-nya. Tetapi tidak semua orang yakin. Bagi ramai orang dalam masyarakat selatan sebelum perang yang sangat taksub dengan isu perkauman, ciri-ciri ini kelihatan luar biasa dan seperti yang anda akan lihat sebentar lagi, perkara luar biasa sering menimbulkan syak wasangka. Semasa zaman kanak-kanak Verena, bapanya adalah seorang saudagar yang agak berjaya, pemilik sebuah ladang dan berpuluh-puluh orang hamba. Untuk beberapa ketika, keluarga itu hidup dengan selesa. Tetapi pada tahun 1830-an, beberapa pelaburan yang tidak menguntungkan, ditambah pula dengan gaya hidup yang semakin mahal, menyebabkan kewangannya merosot secara berterusan. Menjelang tahun 1839, segala kemunduran itu telah memuncak sehingga membawa kepada kebankrapan. Keluarga isterinya yang kaya telah campur tangan untuk menyelamatkan mereka dan kemungkinan besar melalui sokongan keuangan mereka, William dapat menghantar anak perempuannya ke utara untuk mendapatkan pendidikan, mendaftarkannya di sebuah sekolah berasrama di Philadelphia. Di sana, dia menerima pendidikan yang cemerlang dan bekerja tanpa jemu, sehingga apabila dia pulang ke rumah, dia mungkin merupakan salah seorang wanita yang paling berpengetahuan luas dalam seluruh komunitinya. Pada akhir tahun 1843, pada usia hanya 17 tahun, Verena bertemu dengan bakal suaminya di sebuah pesta Christmas di ladang Hurricane. Ini adalah Jefferson Davis. Dia 18 tahun lebih tua daripadanya dan merupakan seorang pemilik ladang yang kaya. Jefferson pernah berkahwin sekejap sebelum ini dengan Sarah Knox Taylor, tetapi dia telah meninggal dunia hanya beberapa bulan selepas perkahwinan mereka pada tahun 1835. Sarah merupakan anak perempuan kepada Zachary Taylor, seorang jeneral tentera darat Amerika Syarikat yang pernah berkhidmat seketika sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-12 antara tahun 1849 dan kematiannya semasa masih memegang jawatan pada tahun 1850. Verena jatuh hati kepada Davis sejak kali pertama mereka bertemu. Namun ibu bapanya jauh kurang bersemangat. Bimbang dengan perbezaan umur, latar belakang dan politik antara mereka berdua. Namun begitu, selepas sedikit keraguan, mereka memberikan persetujuan. Dan percintaan itu berterusan sepanjang tahun 1844 dan ke tahun berikutnya. Davis kemudian melamar dan majlis perkahwinan dirancang sebagai satu acara sosial yang besar, tetapi rancangan itu kemudiannya dibatalkan. Apabila mereka berkahwin pada tahun 1845, majlis itu diadakan di rumah ibu bapa Verena dengan hanya sebilangan kecil saudara mara dan rakan-rakan Verena yang hadir. Tetapi peliknya, tiada seorang pun dari keluarga Davis yang hadir. Hanya selepas itu, Verena menyedari bahawa sikap suaminya terhadap Norma Jantina adalah agak tradisional
dan dia mengharapkan Verena memainkan peranan sebagai isteri selatan yang konvensional, walaupun dengan pendidikannya. Dia juga menyedari bahawa suaminya masih menyimpan perasaan sayang terhadap isteri pertamanya yang telah meninggal dunia. Selepas kematian isterinya pada tahun 1835, Davis telah meratapi kehilangan itu dengan mendalam dan menghabiskan sebahagian besar 8 tahun berikutnya menjauhkan diri daripada masyarakat, tidak mampu atau mungkin tidak mahu benar-benar melepaskan masa lalu. Verena kemudian mengakui bahawa kadang-kadang dia berasa seperti isteri pengganti dalam perkahwinan mereka. Malah bulan madu singkat, mereka juga menjadi satu peringatan. Ia termasuk lawatan ke ibu tuanya, Jane Davis, dan singgah dengan penuh hiba di kubur wanita yang pernah mendahuluinya. Pasangan pengantin baru itu kemudian menetap di Briarfield, ladang yang telah didirikan oleh Jefferson di atas tanah yang diberikan oleh abangnya yang lebih tua dan kaya, Joseph. Tidak lama kemudian, kakaknya yang telah menjadi balu dan miskin tiba bersama 7 orang anaknya untuk tinggal di situ. Satu keputusan yang dibuat tanpa berunding dengan Verena, menyebabkan dia sangat tidak senang. Tetapi pada tahun 1846, Jefferson Davis telah dipilih sebagai ahli Dewan Perwakilan Amerika Syarikat dan Verena mengikutinya ke Washington DC, sebuah bandar yang dengan cepat menjadi kegemarannya. Dia melibatkan diri sepenuhnya dalam kehidupan sosial di sana dan tidak lama kemudian menjadi antara wanita termuda dan paling popular yang sering menjadi tuan rumah majlis di bandar itu. Namun begitu, tidak lama kemudian, Davis meletakkan jawatannya untuk berkhidmat dalam Perang Meksiko-Amerika dari tahun 1846 hingga 1848. Selepas konflik itu, dia kembali ke dunia politik dengan semangat yang diperbaharui. Namun, apabila pengaruhnya semakin meningkat, begitu juga ketegangan antara suami dan isteri kerana pandangan politiknya bertentangan dengan Verena. Walaupun Verena mempunyai pandangan seperti orang utara mengenai perhambaan, Jefferson tidak. Malah dia pernah membandingkan hamba dengan haiwan ternakan. Walaupun begitu, Verena mampu mendamaikan perbezaan pandangan mereka dalam fikirannya dan hubungan mereka kekal stabil. Verena suka akan wang dan kekayaan Jefferson yang semakin berkambah pada tahun 1850-an nampaknya telah meredakan banyak masalah dalam hubungan mereka. Dia berkhidmat selama bertahun-tahun sebagai senator mewakili Mississippi dan pada tahun 1853, dia telah dilantik sebagai setiausaha perang dalam pentadbiran Presiden Franklin Pierce. Ini bermakna, walaupun rumah mereka berada di Mississippi, keluarga itu menghabiskan sebahagian besar kehidupan mereka antara tahun 1845 dan 1861 tinggal di Washington DC. Di sini, Verena berasa lebih selesa, mendapati dunia politik dan sosial bandar itu lebih sesuai dengan pandangannya berbanding suasana Mississippi yang semakin tegang. Tetapi tragedi keluarga hanya menunggu masa. Antara tahun 1852 dan 1864, Verena dan Jefferson mempunyai 6 orang anak, 4 lelaki dan 2 perempuan. Tragisnya, kebanyakan daripada mereka tidak hidup lama. Pada tahun 1854, keluarga Davis sangat terkesan apabila anak pertama mereka, Samuel, meninggal dunia sebelum mencecah usia 2 tahun. Kerana terlalu sedih, Verena menarik diri daripada kehidupan sosial untuk satu tempoh. Tahun berikutnya, lahirlah anak perempuan mereka, Margaret. Satu-satunya anak mereka yang membesar, berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri. Seorang lagi anak Jefferson Jr. berjaya hidup hingga dewasa, tetapi meninggal dunia pada usia 21 tahun pada tahun 1878 semasa wabak demam kuning di lembah sungai Mississippi. 2 lagi anak lelaki menyusul. Joseph lahir pada tahun 1859 dan William lahir pada tahun 1861. Kedua-duanya meninggal dunia semasa kanak-kanak. Anak bongsu mereka, Winnie, yang lahir pada tahun 1864, sangat rapat dengan ibunya. Tetapi dalam tahun-tahun sebelum kelahirannya, peristiwa-peristiwa sedang berlaku di selatan yang akan mengubah hidup mereka selama-lamanya. Seluruh perjalanan hidup Verena berubah pada akhir tahun 1860. Sejak zaman kanak-kanaknya, perdebatan mengenai perhambaan semakin memuncak di Amerika Syarikat. Sejak awal penubuhan Republik, telah wujud perpecahan antara negeri-negeri utara dan negeri-negeri selatan. Negeri-negeri utara lebih berbandar dan mula mengamalkan proses perindustrian yang menyebabkan ekonomi mereka tidak lagi bergantung kepada buruh hamba. Banyak negeri telah mula mengharamkan institusi tersebut. Dan pada zaman Verena, terdapat perpecahan yang jelas antara negeri-negeri bebas di utara dan negeri-negeri pemilik hamba di selatan, di mana buruh paksa masih menjadi teras kepada penanaman kapas dan tembakau di ladang-ladang besar.
Verena menjalani seluruh hidupnya sehingga penghujung tahun 1850-an dalam suasana seperti ini. Walaupun perhambaan dianggap normal oleh ramai orang selatan, cara didikan dan pendidikan Verena yang lebih kosmopolitan menyebabkan dia telah terdedah kepada pandangan golongan liberal dari utara mengenai isu ini selama bertahun-tahun. Dan memandangkan dia mempunyai hubungan dengan kedua-dua wilayah, dia menggelarkan dirinya sebagai kacukan. Isu perhambaan juga semakin menjadi perdebatan di seluruh negara. Perluasan negara ke arah barat telah mencetuskan perdebatan sama ada perhambaan patut dibenarkan di negeri-negeri baru atau tidak. Perkara ini mula memuncak pada tahun 1850-an, terutamanya selepas penubuhan Parti Republikan. Calon presidennya, Abraham Lincoln, telah dipilih sebagai Presiden Amerika Syarikat pada November 1860. Walaupun Abraham Lincoln tidak secara jelas berkempen atas platform untuk menghapuskan perhambaan di seluruh negara, negeri-negeri selatan tetap takut akan niatnya. Dan pada Disember 1860, Carolina Selatan menjadi negeri pertama yang keluar dari kesatuan. Beberapa negeri lain turut mengikutinya antara Januari dan April 1861 bersatu untuk membentuk negara saingan yang dikenali sebagai Negara-Negara Konfederasi Amerika di Selatan. Pada bulan April yang sama, tembakan pertama Perang Saudara Amerika meletus, mencetuskan konflik antara kesatuan dan konfederasi yang akan memecah belahkan negara itu. Verena Davis dan suaminya tidak lama lagi akan menjadi presiden dan wanita pertama dan satu-satunya bagi negara-negara Konfederasi Amerika. Perjalanan mereka menuju kedudukan bersejarah yang unik ini berlaku secara beransur-ansur. Mississippi memutuskan untuk menyertai Carolina Selatan dan berpisah dari kesatuan pada 9 Januari 1861. Jefferson secara rasmi meletak jawatan dari Senat di Washington DC 12 hari kemudian. Hanya 4 minggu kemudian, beliau menjadi Presiden sementara negara Konfederasi di konvensyen yang diadakan di Montgomery, Alabama. Jawatan sementara itu menjadi tetap pada 22 Februari 1862. Ketika perang sudah pun berlangsung rancak dan ibu negara telah berpindah ke Richmond, Virginia. Sebagai isteri Jefferson, Verena serta-merta menjadi wanita pertama. Pelantikan suaminya ke jawatan presiden berpunca daripada senioritinya sebagai senator yang telah lama berkhidmat dan bekas setiausaha perang. Namun, peranan Verena sebagai wanita pertama konfederasi bukanlah mudah. Dia tidak pernah benar-benar mempercayai perjuangan konfederasi dan keraguannya menyebabkan dia tidak sesuai untuk menjadi wanita pertama negara baru yang memisahkan diri itu. Orang yang bertemu dan berbual dengannya di Richmond pada masa ini menyedari perkara ini dan ramai mula memberi komen tentang penampilannya. Dalam media yang semakin kejam dan secara terbuka bersifat perkauman, bisikan tentang warna kulitnya diperbesar-besarkan menjadi penghinaan. Akhbar-akhbar menarik perhatian kepada kulitnya yang kekuningan dan ciri-cirinya yang gelap, mencadangkan bahawa dia mungkin berdarah kacukan orang asli Amerika atau Afrika Amerika. Ada pula yang pergi lebih jauh lagi. Pengkritik yang bermusuhan dan ingin menyakiti dia serta suaminya menggambarkannya dengan bahasa yang sengaja mengejutkan, memanggilnya sebagai mulatto atau orang asli Amerika. Kata-kata hinaan yang sengaja digunakan untuk membangkitkan kebimbangan perkauman dalam masyarakat yang taksub dengan keturunan dan kesucian. Lebih menggurukan keadaan, kehidupan keluarga Davis juga tegang. Verena sering mengandung sepanjang tahun-tahun ini, dan anak lelaki mereka, Joseph, meninggal dunia pada April 1864 selepas terjatuh teruk sejurus selepas ulang tahun kelimanya. Beberapa bulan kemudian, Verena melahirkan Winnie. Anak itu kemudiannya dikenali sebagai anak perempuan konfederasi dan imej serta kisahnya tersebar di seluruh selatan sepanjang tahun terakhir perang dalam usaha untuk menaikkan semangat. Jadi, Verena menghabiskan tahun-tahun perang dalam keadaan mengandung, bersedih, dikritik dan dipaksa menjadi salah seorang jurucakap wanita paling terkenal untuk satu perjuangan yang sebenarnya dia sendiri tidak benar-benar percayai. Perang Saudara Amerika berakhir dengan kekalahan bagi Konfederasi pada April 1865, hampir genap 4 tahun selepas ia bermula. Sementara Jeneral Utama Konfederasi Robert E. Lee mengatur penyerahan diri. Jefferson, Verena, keluarga mereka dan para penyokongnya melarikan diri ke selatan dari Richmond. Mereka telah ditangkap di Georgia dan Jefferson telah ditahan selepas timbul syak wasangka bahawa dia ada kaitan dengan pembunuhan Presiden Abraham Lincoln hanya beberapa hari selepas pertempuran berakhir. Jefferson menghabiskan 2 tahun berikutnya dalam tahanan akibat perkara itu. Sepanjang tempoh itu, Verena menghantar anak-anak mereka ke Kanada untuk memastikan mereka selamat bersama saudara mara sementara dia berkempen untuk membebaskan suaminya.
Dia dibebaskan dengan ikat jamin pada Mei 1867 dan termasuk dalam pengampunan umum untuk bekas ahli politik dan tentera konfederasi yang dikeluarkan oleh Presiden Andrew Johnson pada Christmas 1868. Keluarga Davis kini bebas untuk menjalani kehidupan mereka semula, mengikut apa jua cara yang mereka pilih. Namun, masyarakat di sekeliling mereka telah berubah. Kekayaan Jefferson sebahagian besarnya berpaksikan ladang-ladang beliau yang dijalankan dengan tenaga buruh hamba. Itu kini telah tiada. Selain itu, tiada peluang untuk memulakan semula kerjaya politik dan kekayaan keluarganya telah musnah akibat perang serta semua yuran guaman semasa beliau dipenjarakan. Pada masa inilah keluarga tersebut menembara ke Eropah, memperoleh sedikit wang melalui bayaran ceramah dan penampilan kerana status selebriti mereka sebagai bekas presiden dan wanita pertama konfederasi. Verena dan anak-anak kekal di Eropah selepas Jefferson pulang ke Amerika dan mempertimbangkan untuk mengambil pelbagai peranan sebagai guru. Di England bersama kakaknya dan anak-anak, Verena berasa sangat marah apabila membaca tentang kemungkinan hubungan sulit Jefferson di Amerika Syarikat pada tahun 1870 dan 1871. Pada masa ini, anak lelaki mereka, William, meninggal dunia sebelum ulang tahun kelahirannya yang ke-11 dan perkara ini ditambah pula dengan kejatuhan nasib mereka menyebabkan mereka mengalami kemurungan yang berpanjangan. Pada pertengahan tahun 1870-an, Verena kembali ke Amerika dan pasangan itu secara beransur-ansur berdamai akhirnya tinggal bersama semula pada tahun 1878. Pada masa itu, Jefferson bergantung kepada kemurahan hati seorang penaung, Sarah Dorsey, balu kaya kepada seorang pemilik ladang dari Louisiana. Dorsey sebenarnya telah mengenali Verena sejak zaman persekolahan mereka pada tahun 1830-an, ketika kedua-dua gadis itu bersekolah di asrama bersama-sama. Dorsey juga seorang penulis dan ahli sejarah yang menjadi pembela tegar perjuangan konfederasi dalam penulisannya. Beliau menjemput keluarga Davis untuk datang dan tinggal di ladangnya di Beauvoir, Mississippi, di Teluk Mexico, dan akhirnya menjual sebuah rumah kepada mereka di sana dengan harga murah. Apabila Sarah meninggal dunia pada tahun 1879, beliau meninggalkan sejumlah wang yang besar kepada Jefferson yang sebahagian besarnya meringankan masalah kewangan mereka sepanjang hayat Jefferson. Beliau meninggal dunia dalam wabak demam kuning yang besar di seluruh negeri-negeri selatan pada tahun 1889 pada usia 81 tahun. Selepas kematian suaminya, Verena berpindah untuk tinggal di Bandaraya New York, satu tindakan yang dianggap kontroversial pada masa itu. Beliau mempunyai pertalian dengan tokoh media Joseph Pulitzer dan beliau memberinya pekerjaan menulis untuk New York World pada tahun 1891. Anaknya Winnie turut pergi bersamanya. Beliau juga menulis sepanjang tahun-tahun ini dan menerbitkan beberapa buku, seperti kajian tentang revolusioner Ireland Robert Emmet. Oleh itu, Verena dan anak perempuannya menjalani kehidupan kelas pertengahan sebagai penulis di Manhattan pada tahun 1890-an. Sering tinggal di hotel apartmen di bandar atau bersama saudara mara. Kadang-kadang, Verena dikritik dalam akhbar selatan kerana keputusannya untuk berpindah ke utara dan menulis untuk akhbar Yankee di Bandaraya New York. Dia membalas kritikan ini dengan menyatakan bahawa perang dan kematian suaminya menyebabkan dia terpaksa bekerja untuk menyara dirinya sendiri. Pada tahun 1898, tragedi melanda apabila Winnie meninggal dunia pada usia 34 tahun, mungkin akibat radam paru-paru atau gastrik. Verena mengatur supaya dia dikebumikan di Richmond bersebelahan dengan ayah dan abangnya. Verena terus menulis selepas itu, walaupun usianya semakin meningkat. Banyak artikel Verena pada masa kemudian menumpukan kepada usaha mempromosikan perdamaian dan pemahaman yang lebih baik antara negeri-negeri utara dan selatan, kerana negara masih berpecah belah 3 dekad selepas Perang Saudara. Ia adalah kehidupan yang aneh antara dua realiti bagi Verena. Di satu pihak, dia tinggal di New York, tetapi dia juga mengembara untuk menghadiri perhimpunan wanita yang membesar dan hidup dalam keluarga bersama bekas askar konfederasi dan tokoh politik. Pada tahun-tahun akhir hidupnya, dia berminat untuk memperluaskan akses pendidikan. Pada tahun 1901 contohnya, dia bertemu dengan pemimpin Afrika Amerika yang berpengaruh, Booker T. Washington, dan membincangkan cara-cara bagaimana wanita dan orang Afrika Amerika boleh mendapat peluang pendidikan yang lebih baik di Amerika. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, dia gemar bersiar-siar setiap hari di Central Park dan pergi ke teater. Akhirnya, dia hidup sehingga umur 80 tahun, meninggal dunia akibat radang paru-paru di apartmennya di Midtown Manhattan pada 16 Oktober 1906. Dia meninggalkan seorang anak perempuan,
Margaret Davis Hayes, serta beberapa cucu dan cicit. Sehingga hari ini, ramai yang melihat gambar-gambarnya dan membuat spekulasi tentang keturunannya. Dengan sesetengah orang percaya bahawa dia mesti mempunyai darah Afrika atau orang asli Amerika berdasarkan rupanya. Ada juga yang menunjukkan fakta bahawa dia pernah menggelarkan dirinya kacukan untuk menyokong perkara ini. Namun, kajian salasilah dan kerja ahli sejarah moden tidak menemui sebarang bukti yang kukuh untuk menyokong perkara ini. Salasilah keluarganya yang didokumenkan menelusuri kembali kepada nenek moyang Eropah, jadi kita hanya boleh membuat spekulasi sahaja. Verena Howell Davis telah diberi penghormatan dengan perarakan pengebumian melalui jalan-jalan di New York City dan kemudiannya dikebumikan di Richmond, bermakna satu-satunya wanita pertama konfederasi telah dikebumikan di ibu kota konfederasi yang berumur singkat itu. Batu nisannya hanya tertulis, "Dalam damai." Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video ini tentang Verena Davis. Saya harap anda mendapati ia menarik. Juga terima kasih khas sekali lagi kepada Matchmasters. Pastikan anda cuba Matchmasters melalui pautan saya di bawah. Apa pendapat anda tentang kisah hidup beliau dan gambar-gambar beliau? Adakah anda rasa beliau mempunyai keturunan lain selain Eropah? Saya ingin tahu pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan jika anda ada sebarang cadangan lain, beritahu saya juga di ruangan komen di bawah. Saya harap anda semua sudah melanggan dan menghidupkan notifikasi supaya anda dapat semua video saya sebaik saja saya muat naik. Apapun itu saja daripada saya, jadi saya akan jumpa anda semua dalam episod Forgotten Lives yang seterusnya. Terima kasih.